Pegawai penyiasat pertama yang dipanggil SP12, Inspektor Aiman, yang menyiasat mengenai senjata. Kan ada 2 kes, 1 senjata, 1 dadah. So setakat ini dia telah bagi penyata saksi, dan dalam penyata saksi tersebut beliau menyatakan apa yang barang yang dia terima, beliau menyatakan apa yang dia buat dengan tertuduh, merakam percakapan, kemudian menghantar barang kes untuk serviceability, sama ada boleh tembak dia merupakan senjata asal ke tidak, dan siasat-siasat lain yang dibuat. Selepas daripada itu, ada beberapa soalan daripada pihak pegawai pendakwaan, Timbalan Pendakwa Raya, yang menyatakan jawapannya lebih kepada dokumen-dokumen yang kita telah tampilkan sebelum ini, di mana kita menyatakan Yusof Rawateh ini merupakan mangsa perangkap kerana kes yang telah pun beliau failkan dan ambil tindakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa personality orang-orang kuat lain dua Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Farhash dan juga Tengku Nasrul. Dalam menjawab soalan itu, sebab ini masih pemeriksaan utama, I.O. menyatakan itu semua tiada kaitan sebab ini dah lama berlaku daripada 2019 dan tangkapan adalah pada tahun 2024. Kita tunggu dan saksikan macam mana pemeriksaan balas itu nanti, sebab ada beberapa dokumen penting yang sepatutnya I.O. ini lihat dan sepatutnya mendapati pada kita bahawa memang Yusof Rawateh merupakan mangsa perangkap. Selain daripada dokumen-dokumen terkait dengan isu 3 orang tadi itu, personality tadi itu, I.O. juga ditanyakan soalan dalam pemeriksaan utama berkenaan dengan isu akses, di mana yang bagusnya setakat ini I.O. mengakui ada isu tentang key tersebut, tali pakai dan sebagainya. Malah yang penting pada 19/9, iaitu lebih kurang 2 minggu selepas tangkapan, semasa dia hantar kereta itu balik ke dia store di Jinjang, beliau sendiri dapati bahawa bila dia tekan remote tersebut terkunci, tetapi pintu belakang boleh dibuka. So even selepas kejadian pun masih tak selesai lagi isu pintu boleh dibuka walaupun di lock, yang sama dengan apa yang berlaku semasa kita saksikan pada hari Selasa tu bila kereta tu dibawa.